Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat dan sekalian umat baginda. Hadirin yang dihormati sekalian, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk Hikmah Berpuasa di Bulan Ramadan. Menurut Imam Ghazali, puasa yang paling rendah adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja. Puasa yang tinggi adalah menahan diri daripada fikiran duniawi. Berpuasa di bulan Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah satu latihan rohani untuk mendidik jiwa agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa mengajar kita tentang kesabaran dan keikhlasan. Kita menahan diri bukan kerana manusia, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, puasa mendidik kita untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan. Betapa banyak orang yang kurang bernasib baik, yang sering merasai kelaparan. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, kesimpulannya, puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga membentuk akhlak dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah serta manusia. Marilah kita sama-sama berusaha untuk menghayati hikmah puasa agar menjadi insan yang lebih bertakwa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.